kuah ni rasa pedas-pedas manis. Pedas-pedas manis. So kat sini kita ada buah sengkuang, mangga. Alright. Kita ada nenas. Baik. Kita ada betik. Macam-macam ada ni? Ya betul, kita ada buah jambu. Setiap hari sama ke buahnya? Setiap hari yang sama hanya buah jambu, betik, nenas, mangga dengan sengkuang. Kalau buah lagi dua ni kita ikut musim. Belimbing dengan buah kedondong. Baik. Dapat sebiji kedondong Kita bagi 2 biji bang. 2 biji. Ya, baik. betul. Tak kedekut. Lawan kita akan gaulkan dengan seasoning-seasoning yang dia punya lah. Baik. So akan masuk sini dulu lah. Ya betul. So kalau untuk lempalawan kita tambah gula. Okey, gula dulu. Abang nak pedas tak? Boleh. Saya suka Boleh. pedas. So kalau pedas kita tambah chili flakes. Baik. Tu dengan asam. Oh, asam. Oh, banyak. Tak kedekut Ya betul. Kita gaulkan dia. So kita gaul dulu lah. Ya betul. Kacau. Lepas kita dah gaul, kita masukkan dekat dalam bekas lah. Okey, ini kira siap gaul lah. Ya betul. Tengok geng, padat-padat dia punya isi. Oh, ni kuah lempalawan tengok Ya sikit. betul. Pekat-pekat Ni kuah ni rasa macam mana? Dia kuah ni rasa pedas-pedas manis. Pedas-pedas manis. Baik. Semua orang boleh makan kan? Ya betul. Kalau nak pedas kita boleh ajar dekat chili flakes tadi lah. Okey, nah bang, dah siap. Oh, dah siap Betul. Berapa ringgit ni? Ni satu bekas RM13. Buah kita tak timbang, kita masak sampai penuh. Kita meniaga dekat Pantai Puteri, depan Medan Selera Pantai Puteri. Kita buka Sabtu, Ahad dengan cuti umum sahaja. Pada pukul 3 sampai buah habis. Terima kasih Sama-sama. Saya kenyang-kenyang dulu Assalamualaikum.